Dia kata, am hasibtu an tadkhulul jannata. Apakah kalian menyangkakan kalian akan masuk ke dalam syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dan masih belum datang kepada kamu, iaitu mathalul ladzina khalau min qablikum. Masih belum datang kepada kamu lagi ujian seberat ujian orang terdahulu. Masa sumul ba'sa, mereka kena susah. Wad-dharra. Orang kata kemudaratan. Darak ni kita kata nak kena hukum bunuh, nak kena ugut bunuh. Bahkan nak dibunuh. Macam Nabi Ibrahim kena bunuh. Bunuh dengan apa? Cubaan membunuh dia lah kan. Itu level Nabi dan Rasul punya perjuangan. Wa zulzilu. Sehingga kan dia punya tekanan tu punya kuat tu. Zulzilu. Ragu-ragu. Bayang kan? Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampaikan diorang ni, tekanan dia juga kuat. Sampaikan orang kata hati diorang dah orang kata goyang. Budak-budak muda kan saya cakap, kau goyang ke? Goyang kan. Sampai goyang. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu. Sampaikan dia punya goyang sampai dia bertanya, bila bantuan Allah ni sampai? Mata nasrullah. Tapi Allah pujuk kata apa? Bersabarlah. Alla inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya bantuan Allah tu sangat dekat. Dia jadi dekat hanya apabila lama sabaru. Bila mereka bersabar. So syarat dalam mendapat campur tangan Allah orang kata. Di dalam dakwah ni adalah orang tu sentiasa bersabar. Sentiasa bersabar. Apa yang kita boleh maksudkan sini sentiasa bersabar? Apa maksud bersabar dalam ayat ni? Nak dapatkan bantuan Allah, Allah kata suruh bersabar. Adakah bersabar tu maksudnya sabar Hakim, sabar dakwah Allah ni sabar? Adakah itu sabar? Apa maksud sabar dalam ayat ni? Apakah maksud sabar tu baru kau dapat pertolongan Allah? Apa maksud dia? Sabar nak dapat bantuan Allah ni sabar. Ialah bersangka baik dengan Allah apabila macam-macam tekanan ni datang, sangka baik kau tetap pada Allah lagi. Itu pun namanya sabar. Betul tak? Kita dah belajar dulu. Sabar ni dapat pahala hanya apabila kita membina sangka baik kepada Allah terhadap musibah yang datang kepada kita. Itu baru dinamakan sabar. Sabar ni menuntut sangka baik terhadap Allah. Itu sabar. So bukan sabar ni macam bang, sabar ya bang. Itu hanya di mulut saja. Ataupun abang Razik cakap macam, ustaz, sabarlah ustaz. Tak cukup dengan tu. Adakah masuk ayat ni sabarlah, sabar? Tak. Ayat ni Allah nak suruh apa? Kau nak dapat bantuan Allah, sabar ni adalah bila sabar ni bermaksud bila musibah ni datang, pasti orang akan tergelincir iman dia. Betul tak? Sebab ayat Quran sebut hatta zulzilu. Mereka rasa goyang dengan akidah yang pegang ni. Apa bayangkan baru-baru masuk Islam, tiba kena halau dengan keluarga. Ustaz cakap sabar, minta tolong Allah, Allah mesti tolong. Tersolat Allah tolong. Tapi keluarga aku masih serang aku lagi ni. Aku sembunyi, aku tak ada makanan, tak ada orang Islam pun tolong aku. Boleh goyah tak? Senang sangat nak goyah time tu. Senang sangat nak goyah time tu. Tapi sebab apa? Susahnya dia tu. Kalau lah ada orang beritahu dia pada tu, ustaz tu kalau membawa dia masuk Islam, beritahu pada dia, sabar tu maksudnya kau tetap yakin bahawa Allah itu yang akan tolong kau. Dia bagi kesusahan ni, dia nak tengok sejauh mana kau punya iman. Kalau benda tu yang disematkan dalam hati dia, barulah dia kata betul. Apa benda pun yang datang, dia tetap sangka baik. Sebab saya cerita dulu kan, kita pijak duri pun Allah ampunkan dosa kan? Dosa kecil kan? Tapi ulama syaratkan apa? Hanya apabila dia bersangka baik dengan Tuhannya, baru dia diampunkan pahala, diampunkan dosa. Sebab apa sangka baik tu dimensionkan? Kerana bila kena musibah, sangka buruk kepada Allah tu pasti akan datang. Kita mesti inilah, ya Allah ni aku dah tolong agama dia kot. Macam tu. Agama ni aku dah tolong kot. Aku dah bagi apa yang nak. Segala dakwah, kitab, semua aku ni ustaz kot, dah tolong agama dia dah. Kenapa hidup aku melarat? Bukan kita kata dia tak sabar.
Tapi itulah memang perasaan seorang manusia. Tapi yang Allah nak daripada ayat ni apa? Bila datang musibah Allah, kau jangan goyah pun keyakinan kau bahawa Allah ni Tuhan yang akan jaga kau. Kau katakan jangan rasa goyah, jangan sangka buruk. Ya, betul. So kita kata kalau ustaz tu cakap macam tu, orang tu cakap macam tu pun tak salah sebenarnya. Itu biasa manusia memang rasa tertekan. Bukan kau nak rasa, dia bukan malaikat yang berkepak kan. Kau rasa apa ustaz cakap macam tu. Jangan marah dia macam tu. Memang akan ada punya. Tak percaya tanyalah ustaz-ustaz yang kena blacklist ni. Cuba tanya dia. Jauh dengan hati dia, dia tetap rasa apa salah aku yang aku dah buat kena macam ni. Rasa macam down. Aku dah tolong agama Allah ni, tapi orang di semua sisi serang aku ni. Tapi kalau kita nak suruh orang bersabar lepas ni, kita nak nasihat orang bersabar, kita ubah sikit nasihat. Sangka baiklah pada Allah. Jangan lepaskan sangka baik kau pada Allah. Itu masuk sabar ni. Ini apa Tahir bin Ashur. Kitab baru dapat. Sebut kitab baru beli. Apa? Sabar yang sebenarnya adalah yang menuntut sangka baik. Sangka baik ni penting. Kalau orang kena musibah ni kata-kata sabarlah. Pertama memang kena sebut sabar kan. Sabarlah. Jangan lepas sangka baik kita dengan Allah. Sangka baik daripada Allah. Suruh dia bersabar tu dengan masuk sangka baik. Kerana bayangkan diorang baru masuk Islam, kena perang. Kemudian ayat ni diturunkan masa perang Badar, kat 1000 lebih. Diorang lebih 300 lebih lah. Ada yang kata 313. Tapi nombor tu pun tak fix sebenarnya. Sebab kalau kita baca hadis, kebanyakan perawi dia bila menganggarkan manusia, dia akan sebut secara anggaran saja. Kata dia akan sebut perkataan, dia sebut nombor, kemudian kata wazayid, lebih, kurang lebih. Tadi anggaran lah. Dalam apa ni, riwayat, kalau kita baca riwayat tentang perang Badar pun dia menyatakan 300 lebih. Bukan macam 313 yang kita selalu dengar kan. Itu mungkinnya 313, tapi dia 300 lebih lah. Itu pun anggaran sebenarnya. Bila kena itu, orang boleh tanya, mata Nasrullah, bila bantuan Allah nak sampai ni? Tapi Allah kata, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, mereka dakwahkan orang lain bi amrina, dengan arahan kami. Itu maksudnya dengan apa? Dengan pengawasan kami. Hanya apabila lamma sabaru, bermakna mereka bersabar dan bersangka baik kepada Allah.